Kalau datang Korea, wajib pergi Busan ke tak? Kalau nak tahu, korang kena tengok vlog ni. So, Busan ni dia agak jauh sikit daripada Seoul, yang mana dia terletak 2 jam setengah minit kalau korang naik kereta api laju KTX. So, dekat Busan kita ada naik Sky Capsule Beach Train pergi Gamcheon Culture Village buat food hunting juga. So, here we go. Let's go Busan. Hello, Assalamualaikum. Hi everyone. Welcome back to my YouTube channel. So, untuk hari ni kita akan tour sekitar Busan. Saya akan buat vlog ni one day in Busan. So, kalau satu hari dekat Busan, apa yang korang boleh buat kat sini. And by the way, trip kali ni bukan under agent. Dia adalah DIY. So, saya akan letak itinerary juga dekat at the end of this vlog. So, throwback semalam kita fly daripada Malaysia ke Seoul, dan daripada Seoul ke Busan kita ambil train lah. So, untuk detail trip fly daripada Malaysia ke Korea, korang boleh tengok vlog yang ni. Kita baru je sampai Busan semalam. Okay, orang ni cakap hotel dia kecil tau. Kita tengok betul ke tak kecil. So, insert the card. Okay, kita masuk dalam Sunset Hotel. Lagi sikit. Okay lah, tak adalah kecil. Bagi saya okay. Bagi saya okay, tak adalah kecil. Wow, debak. Ada air, nice. Okay lah, bagi saya tak ada kecil. Dia macam okay je. And harga dia affordable juga, guys. I can feel the heater. I think this one is the heater. Tadi lalu panas. Okay, then ada pantai tak? Alah, view kita macam ni je. Ada fridge, okay. Cool. Oh, local, okay. Nice. Kita dekat Korea total 9 hari. Saya pakai glove ni, saya beli dekat Shopee. Everything is from Shopee, guys. Tengok, dia boleh detect tak? Dia boleh touch screen. So, baguslah. Senang saya nak pegang phone ke. Look at this. Saya boleh touch screen. So, sekarang kita nak pergi Siumat sekejap beli hand cream sebelum kita teruskan perjalanan kita hari ni. One day in Busan. So, sebab ni trip tanpa agent, kita akan DIY lah. Guna public transport kat sini. Tapi for me, public transport dekat Korea ni agak memudahkan sebab senang sangat nak faham. Saya first time tak datang Korea, but it is very easy to navigate, and kita pakai Naver Map. Makan ni sejuk lah, guys. Saya tahu macam mana orang kat sini boleh survive. Debak, kulit diorang tebal. Saya belajar beberapa perkataan Korea pagi tadi. Odisayo maksudnya where is it? And then tuminayo maksudnya kanan. Korang akan nampak saya selalu dengan puffer jacket ni lah, guys. Sekarang ni nak tengok makanan ni halal ke tak. So this one memang confirm halal, benda ni. And this one halal. This one saya rasa benda ni macam menarik. So saya nak check dekat satu apps ni, nama dia Moveco. Tapi Moveco tu tak semua barang dia dah update dalam tu. Ada je yang tak ada. So ni apps tu. Ni apps dia. So korang macam scan lah. Scan kat sini. Scan QR barcode dia. Ni barcode dia. Kita scan. Dah scan. Produk ni tak ada dalam apps. So susah lah. So kalau macam tu kita tengok dekat Papago. Papago ni translator punya apps. Kita tengok ada tak bahan-bahan yang terlarang dia ke ingredient dia. Tengok ada tak pork ke. Tengok dia cakap kat situ possible ada pencampuran dengan pork. Bila ada pork kat situ kira haram lah. Susu ni sedap, guys. Susu ni. Okay guys, so sekarang kita dah berada kat stesen bas. Kita nak naik bas. Dekat sini, kalau kita nak pergi mana, memang guna public transport kan, saya cakap tadi. So sekarang ni kita nak naik bas. Bas yang kita nak naik ni, dia dalam masa 10 minit lagi nak sampai. So kita tengah tunggulah. Banyak dengar tak orang cakap orang Korea ni dia macam tak mesra, dia tak gentleman, apa semua tu kan. Tapi kan, tak. Saya kat sini daripada semalam lagi, memang ramai orang Korea tolong kita orang. Macam tak tahu jalan mana-mana. Memang ramai sangat yang voluntarily to help us. And then tadi pun saya punya barang jatuh, and lelaki yang duduk sebelah sana dia tolong angkat kan. Itu experience saya sepanjang 2 hari kat sini. Orang sini sangat baik, sangat gentleman, sangat ramah, sangat suka tolong orang. Ada seorang pakcik ni, dia tolong kami dalam metro station. Kita tak tahu nak pergi mana, dia tolong guide. 감사합니다. So ni kita ambil bas daripada
Busan, kita nak pergi ke Gamcheon Cultural Village. As you can see, waktu dalam bas ni ada nampak snowfall lah. Tapi kami tak dapat nak experience lagi snowfall dekat luar bas. Dekat dalam bas ni ada snowfall kan. Memang nampak the tiny bits of snow falling down. So untuk ke Gamcheon Cultural Village, kita kena naik satu bas ni yang ambil masa dalam 1 jam jugalah untuk ke sana. So apa-apa pun kalau naik bas memang korang kena pakai kad Korea tu lah. Kat sini memang cashless lah all the time. So kita dah sampai ke area, nak dekat sampai dah Gamcheon Cultural Village. Ada satu bas kecil kena ambil lah untuk ke sana. As you can see, nampak tak macam bangunan warna-warni tu? Itulah Gamcheon Cultural Village. So here we are, dah sampai. Okay, so sekarang kita dah sampai dekat Gamcheon Cultural Village. Yang mana kawasan ni dia macam cute, comel, and then banyak mural yang dicat dekat dinding-dinding ni and sangat kemas. And bagi saya tempat ni macam cute lah. So tempatnya sangat besar, panjang. So saya recommend untuk korang spend time kat sini dalam 3 jam macam tu. So kita baru je sampai, tak nak sampai naik atas lagi. Tapi macam ni dah view dia. Kalau kita naik atas lagi, kita akan nampak satu kawasan perumahan yang warna-warni. So kita akan jalan, kita naik lagi atas. Kat sini sangat susah nak jumpa dustbin korang. So kalau korang bawa sampah tu, bawa sampah-sampah hotel. So Gamcheon Cultural Village ni sebenarnya adalah pengkampungan seni dan budaya yang terletak dekat lereng bukit dekat Busan, Korea Selatan lah. So dia sebenarnya penempatan pelarian waktu Perang Korea tahun 1950 sampai 1953. So kalau korang tengok, rumah-rumah tu dibina rapat-rapat lah sebab diorang tak cukup tanah waktu tu. So waktu tahun 2009 ni kawasan ni diubah suai, dicat, letak mural. So dijadikan sebagai tujuan pelancongan. So as you can see dekat sini memang sangat banyak mural. Cantik-cantik diorang cat. And say hi to this cute kitty. And kat sini diorang banyak jual-jual jugalah. Ada postcard, stamp. And memang khas untuk tempat pelancongan. So you can see ada photo studio punya tempat. Ada orang jual-jual buah tangan kalau nak bawa kat Malaysia. Tapi kalau bagi saya lah, janganlah beli kat sini sebab harga dia mahal sikit. Sebab nama pun tempat, memang tempat untuk foreigner. Nampak tak bangunan ni memang ada mural yang banyak dekat dinding. Cantik and dia warna-warni. So sebab tu Gamcheon Cultural Village ni orang panggil juga sebagai Santorini Korea. So banyak juga tempat cantik untuk korang bergambar kat sini. Masuk memang percuma. So korang tak payah nak risau. Tapi pakai kasut yang selesa lah sebab dia ada banyak tangga and ada jalan yang berbukit juga. So kalau korang nak elak sesak, datanglah awal pagi. Tengok macam ni. Cantik kan gift shop ni? Memang sangat cute. Very Korea. Oh anyway, sebelum saya lupa pesan, kalau korang datang sini jangan lupa jaga adab, jangan cakap kuat-kuat sangat sebab memang ada penduduk Korea yang tinggal dekat kawasan perkampungan ni. Okay, dia memanglah tempat pelancongan tapi rumah-rumah pun ada orang juga dalam tu. Janganlah korang bising sangat, okay? Okay guys, so sekarang ni kita nak gerak ke Sky Capsule Busan. Agak jauh ya daripada Gamcheon Cultural Village ke Sky Capsule. Dia ambil masa 1 jam 40 minit. So please korang geraklah awal. Okay, kalau depend on tiket Sky Capsule korang. Sky Capsule tu sekali naik 30 minit je tau. So korang memang kalau nak ambil gambar ke apa memang kena cepat lah. Sebab tahu-tahu dah sampai macam tu. So kita naik bas daripada Gamcheon Cultural Village tu ke Jangan Station. And then daripada Jangan Station kita akan jalan kaki pergi Cheongsapo Station, Hyundai Blue Line untuk Sky Capsule. Look at the view guys. Oh, dia macam satu bridge. Dia lalu bridge. Dia tak, orang Korea baik-baik. Itulah tadi village yang kita pergi tadi. Nampak tak bridge ni bertingkat? Scary pada. Wah, debak. Tapi lepas tu, so sekarang ni kita nak try hot teok.
pancake manis tradisional Korea lah. Mama. Actually Hotteok very famous waktu winter. Dia buat daripada dough tepung yeast yang goreng atas kuali, macam korang tengok dekat belakang tu. And dalam dia, inti dia gula warna perang. So kadang-kadang diorang letak kacang juga. Tapi untuk aunty ni dia cuma letak gula perang je lah. So bila digoreng, gula dekat dalam tu dia akan jadi macam sirap panas tau. Dia panas. And kat luar tu dia rangup, dalam tu lembut. So saya review. Bismillah. Rupanya dalam ni dia macam cinnamon. Dia akan gulungkan macam ni. Letak dalam satu bekas macam ni. Lembut. And then ada rasa rangup sikit kat tepi tu. And then rasa cinnamon dekat tengah-tengah. Not too sweet. Dia macam chewy sikit. Jom pergi Sky Capsule platform. Oh, pergi. Okay. Kipas ni boleh on off tapi sekarang sejuk, tak payahlah guys. Okay, so ni lah Sky Capsule dia. Any give me mine. Nura kena record dari sana dulu sebab view kapsul jalan tu dari sana lawa. Ini yang datang ni train daripada Mipo. Ini kita nak pergi Mipo sekarang. Lembab tau dia 30 minit. Okay, so Sky Capsule ni kalau korang datang Busan memang wajib naik sebab dia macam satu kapsul kecil yang boleh muat 4 orang dalam satu kapsul. Dia bergerak slow je dekat atas rail and akan lalu pantai Hyundai. So bila korang lalu dekat view laut tu memang cantik lah. So ada dua laluan. Satu korang pergi daripada Cheongsapo ke Mipo ataupun daripada Mipo pergi ke Cheongsapo. Yang kami ambil ni dari Cheongsapo ke Mipo lah. Better korang ambil train yang timing dia nak dekat pukul 5 macam tu. So korang boleh nampak sunset macam kita orang sekarang ni. Untuk naik Sky Capsule ni korang kena datang at least 10 ke 15 minit lah sebelum slot. Tapi sebenarnya kita orang dah datang lambat. Tapi dia tak tengok lah timing kita orang. Dia suruh masuk je. And untuk harga dia 4 orang, which is muat satu Sky Capsule tu 50,000 won. So 50,000 won tu harga dia lebih kurang RM165 lah. So satu Sky Capsule tu RM165.
Good morning everyone. So semalam kita dah naik Sky Capsule kan. So hari ni kita nak naik beach train pula. So beach train ni dia akan lalu dekat kawasan pantai Hyundai. Sebab tu panggil beach train. Kita naik beach train daripada Mipo ke Chong Sapo. Semalam kita naik Sky Capsule daripada Chong Sapo ke Mipo kan. Hari ni terbalik pula. So harga dia kami ambil yang pass for all stop tu lah, 16,000 won untuk adult. Harga dia dalam RM56. So sekarang kita tengah tunggu kita punya beach train. Dah sampai. By the way, this is our last day in Busan. Lepas ni kita nak gerak ke Seoul dah. Okay, tapi kita nak enjoy dekat Busan dulu. 바다 오른편으로는 해운대 해수욕장, 동백섬과 광안대교가 위치하고 있으며 중앙으로는 We are passing through Haeundae Depot. You can see Haeundae Beach, Dongbek Island. The train will arrive at 5:00. Cantik tu tempat dia. Dia diam-diam. 승객 여러분, 국립해양조사원에 따르면 달맞이고개 해월점 앞바다는 Wah, cantik gila. 동해와 남해의 경계가 보입니다. 우리 열차는 현재 이 해월점 앞바다 Dah sampai ke Hello Skywalk. Okay, so sekarang kita dah sampai ke Haewol Skywalk ataupun nama lain dia Haewol Observatory. Sebab dia macam satu platform yang kita dapat observe laut yang very beautiful dekat Busan. Macam yang saya cakap tadi kan, kita naik beach train. So beach train tu dia boleh dropkan korang dekat checkpoint-checkpoint yang korang nak turun tau. So sekarang kita turun dulu dekat Haewol Skywalk ni lah. So kenapa panggil Haewol? Sebab Haewol tu maksudnya laut. And dia maksudnya laut jumpa dengan bulan. So nampak kan laut dengan bulan tu bersatu. Bukan bulan lah, matahari. So memang sangat cantik lah waktu sunrise dengan sunset. Bagi saya tempat ni insta-worthy juga. And dia best sebab masuk percuma, tak perlu nak bayar tiket. And selalunya macam ni lah, opening hour dia 9 pagi sampai pukul 5.50. So macam korang nampak laut bawah tu, itulah laut Hyundai. Waktu ni kami pergi dalam pukul 10 pagi. So very sky bright and very beautiful. Korang boleh nampak Sky Capsule juga atas tu. So tadi kita menaik beach train dekat bawah tau. Yang atas tu Sky Capsule. So this is the Skywalk punya center, bulat tengah-tengah tu, yang mana korang boleh tengok dekat bawah punya laut punya view. So kalau korang gayat macam saya, scary sikit lah. Ha? Ambil pengajaran.
So kita dah sampai dekat Cheong Sapu Station. Yang ini memang kalau korang tengok dekat TikTok ke kan, kalau orang datang Busan, tempat ni viral sebab ada beach train lalu dekat tengah-tengah tu, and belakang tu ada view laut dengan pantai. Cantik kan? Dia macam wow, amazing. Tak pernah dibuat orang. Jadi macam tempat ni memang sangat insta-worthy lah. So kalau korang datang untuk ambil gambar, this is the best spot untuk picture. Macam korang duduk kat tengah-tengah tu, lepas tu ada train lalu, belakang tu ada view laut. So dah habis dah, kita nak balik ke Mipo balik. So tengah tunggu beach train kita untuk balik ke Mipo lah. So bila kita balik Mipo, balik hotel, ambil barang, sebab kita nak gerak dah pergi ke Seoul. Tapi vlog untuk Busan ni masih lagi belum habis, sebab ada satu lagi video saya nak up untuk night view ataupun night life in Busan. So another one more vlog in Busan, which is the night life, and after that baru kita pergi ke Seoul punya vlog. Okay? Macam ni lah kehidupan malam di Busan. Kita tak ada plastik.